Ya, sudah kembali lagi bersama saya, Ummu Salamah dan juga Hani di Rampai Pagi pada pagi ini. Ya, sudah memandangkan kita ni seperti yang kita janjikan tadi ada satu segmen motivasi iaitu penjawat awam yang bertajuk Bertugas Demi Bangsa dan Negara bersama dengan narasumber yang kita hadirkan pada pagi ini iaitu Yang Mulia Tuan Haji Nur Husaini bin Haji Muhammad Husin iaitu Pegawai Latihan Kluster Pengurusan Bahagian Pembangunan dan Pembelajaran Institut Perkhidmatan Awam di mana beliau pun sudah berada di sebelah. Ya. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya diucapkan. Maaf zahir dan batin. Ya. Macam mana Hari Raya tahun ini Tuan? Alhamdulillah. Seperti biasa ini menggunakan tradisi rumah terbuka, kunjung mengunjung, dan hari ini pun ada jualan melagau. Tapi sebenarnya kita ini dalam mengharapkan lagau kita berkunjung patutnya. Tapi apakah daya suasana mendesak kita cuma tu je. Itulah jua di Rampai Pagi ni Tuan kena lagau. InsyaAllah petang pula. Itu baju awal. Yalah, kemeriahan suasana Rampai Pagi berhari raya jua. Insya-Allah syukur alhamdulillah. Baik, untuk topik perbualan kita ni pada pagi ini motivasi penjawat awam adalah mengenai dengan bertugas demi bangsa dan negara. Dan sebagai penjawat awam ini kita ni memerlukan sesuatu yang memotivasikan kita ni, mendorong kita ni untuk ikhlas dalam bekerja. Dan salah satu faktornya adalah demi bangsa dan negara ini. Apa yang dimaksudkan ni? Adakah ianya sekadar slogan ataupun ianya sebenarnya sesuatu yang ada maksud yang lebih mendalam lagi yang dapat membuat seseorang penjawat awam itu lebih efisien dalam bekerja dan sebagainya. Bagaimana Tuan? Okay, terima kasih Hani dan juga Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada yang setia berkhidmat untuk mendengar dan menonton pagi pada pagi ini. Hari ini kita akan kongsi sedikit tajuk memang macam barat bunyi gitu tapi I try my best. Saya cuba usaha untuk buat macam lembut sajalah, buat macam bubur lah. Bubur lembut, berisi tapi berisi dan ada pedas sikitlah. Okey. Tapi mengenyangkan. Soalan ni nampak mudah. Tapi inilah soalan yang kita ni patut sebagai penjawat awam selalu tanyakan setiap pagi pada diri kita ni sebelum kita ni masuk pejabat. Okey, bertugas demi bangsa dan negara. Ia bukan sekadar ayat yang cantik sama ada dalam poster, ataupun ucapan-ucapan peresmian dalam sesuatu acara. Ia adalah panggilan jiwa. Itu mahal tu. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa seperti setiap surat yang kita type, setiap panggilan yang kita jawab, setiap pelanggan yang kita bagi senyuman dalam memberikan perkhidmatan, semuanya itu menyumbang kepada kelangsungan negara. Mana tidaknya? Bayangkan kalau semua penjawat awam hanya datang kerja, tanpa semangat khidmat. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan hanya jabatan, tetapi seluruh rakyat. Yang perlu kita ni bagi perkhidmatan habis durang. Jadinya bertugas demi bangsa dan negara. Macam mana untuk kita ni sama-sama memudah memahami bunyinya macam kalau kita melihat di dinding ada kan tulis macam slogannya tu macam gantung-gantung di dewan bunyi macam tu Itu pakai jujur saya pun minta jujurlah kepada Hani dan juga Ummu dan juga audio penonton pada rancangan pagi ini. Adakah kita ni benar-benar faham maksud ni? Kita tanya dulu. Okey. Kalau kita tanya lagi sekali, tanya pada diri kita ni dan orang ramai, kita ni kerja untuk siapa cerita? Kita dulu. Kalau dapat jawab alhamdulillah, dan jawab pun alhamdulillah juga. Dan selalunya apa cerita? Yang popular. Yang paling popular adalah untuk diri sendiri, menyara diri sendiri dan keluarga selalunya. Ya, sudah salah tu ada yang mengatakan untuk bayar bil, bayar loan kereta, bagi makan anak bini, itu memang soalan-soalan yang memang biasa. Tapi maksudnya sinilah setiap kali kita ni datang kerja, kita bukan sekadar buat kerja sebab gaji. Ujung bulan dapat gaji. Tapi kita buat kerja sebab kita hendak rakyat hidup senang. Kita buat kerja untuk negara kita ni jadi aman. Dan bangsa kita ni dipandang tinggi. Itu paling mahal je tu. Dipandang tinggi. Dan kena rendah-rendahkan. Sebab pekerjaan itu pekerja yang produktif. Memikirkan pekerja yang berkualiti. Itu sungguh-sungguh. Sebagai penjawat awam pula, kita adalah nadi kepada sistem pentadbiran negara. Itu. Apa saja tugas yang kita lakukan, besar atau kecil, ia membawa kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Inilah makna sebenar bertugas demi bangsa dan negara. Katakanlah kita mungkin hanya seorang kerani ataupun seorang pemandu, katakan pegawai ataupun pengurus. Tetapi setiap jawatan menyumbang kepada matlamat yang sama, kan? Walaupun kami mengatakan apa juga kami ni kerja kami ini penting sangat katanya macam tu, tetapi semua sama.
besar pangkat kita ni, tinggi pangkat kita ni, rendah dan sebagainya, semua dengan harapan yang sama. Okey, matlamat yang sama. Untuk memastikan negara ni berfungsi dengan cekap dan rakyatnya terjaga. Itulah yang sebagai mukadimah awal lah untuk kita ni cuba menghayati apa makna bertugas demi bangsa dan negara. Kalau soalan popular tadi, kita ingat soalan popular tadi dah salah, tapi pastikan bahawa bukan semata-mata untuk gaji, bukan semata-mata untuk menyara anak dan sebagainya, tapi adalah untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara. Okay, itulah sebagai mukadimahnya. Mukadimah awal lah. Jadi memandangkan ramai ni mempunyai setiap orang mempunyai mindset yang sama, iaitu bekerja disebabkan hanya mahu gajinya saja. Jadi bagaimana kita ni hendak pupuk kefahaman bahawa tugas ini adalah amanah negara? Mungkin dapat dikongsikan. Okay. Yes. Mungkin orang di luar sana mendengar marahnya. Macam mananya? Saya gaji kenya. Ya, dia salah. Kerja untuk gaji. Tapi yang kita khawatir ialah kepahaman yang itu biasa saja. Kita mahu kepahaman yang lebih tinggi. Seperti kita mesti ada, kita mulakan dengan niat. Niat kena betul. Okay, apabila kita sedar setiap tindakan di pejabat memberi kesan kepada rakyat, barulah kita nampak kerja itu sebagai amanah. Sebagai contoh mudah. Saya bawakan 3 contoh. Contoh pertama, seorang kerani yang cepatlah memproses dokumen boleh mempercepatkan bantuan sampai kepada orang susah. Jadi kerja ini bukan semata-mata rutin, tapi ia satu bentuk ibadah dan khidmat. Ia tahu bahawa kalau ia lambat-lambat, istilah yang paling mudah, ia mencurangi masa, ia mencurangi kecekapan namanya. Impaknya ialah orang yang memerlukan khidmat itu tak nyanyi. Okay. Dalam hal ini, kadang-kadang kita ni buat kerja lambat. Sebenarnya melambatkan rezeki orang tu. Itulah. Supaya kita ni lebih deep lah dalam. Okay. Contoh kedua pula, seorang pegawai ataupun staf yang lambat balas email. Email rasmi lah dalam kerajaan. Contoh, ia mengambil masa 3 hari. Sedangkan email itu sampai pun 1 hari bawa yang jawab, tapi dia kena lambat. Baginya dia patutnya. Tapi sebenarnya orang yang memerlukan urgent ataupun jawapan yang segera tu tunggu. Kita tahu kan apa orang punya problem pelanggan. Contoh. Mungkin yang memerlukan, kalau aku lambat dijawabnya, mesti aku punya permohonan atau mungkin banyak tunggakan lagi mungkin. Jadi ini yang perlu kita ni lihat mana-mana. Kita ni sebagai pejabat awam, apapun kerja yang kita buat tu ikut dia punya time frame-nya ataupun apa orang panggil apa nama ini? Ada limitation kan, contoh berapa hari. Kalau selesaikan 2 hari, selesaikan 2 hari. Kalau memerlukan selesaikan 7 hari, 7 hari. Jangan sampai 7 keturunan mau selesai. Itu nampak bahawa ia kerja tu selalu buat. Ia ni memikirkan bahawa orang yang memerlukan itu lah. Okay. Contoh ketiga pula, contoh pegawai teknikal lah katakan, yang tangga-tanggakan aduan kerosakan. Kerosakan itu, katakan kerosakan mesin lah, ia sebagai yang menerima laporan. Okay. Nanti tanya, tunggu bajetnya. Padahal, dia cuma panggil tukang baiki saja. Panggil setiap tukang baiki. Kesannya, yang melambat-lambatkan itu, kena melalui prosesan ni, katakan, sampai mengambil masa terlalu lama, tergendala seminggu. Contoh, orang ramai yang memerlukan perkhidmatan itu terjejas. Kadang-kadang kerosakan itu, kalau dipikir-pikir, contoh, yang boleh mengambil masa 10 minit lah. Tapi oleh kerana ia sikapnya tu menangguhkan umpamanya. Tunggu bajet dulunya. Tunggu bajet. Sekadar wire putus, jangan tunggu bajet. Contohlah. Jadi kita melihat impaknya yang memerlukan perkhidmatan itu katakanlah 1,000 orang. Sekadar kerosakan kecil, berapa tu impaknya? Itulah makanya kita ni harus lihat juga. Betul-betul perkhidmatan dunia itu bukan semata-mata kita ni bekerja. Dalam kita bekerja itu untuk siapa? Apa harapan orang? Jangan dikecewakan. Jadi yang perlu kita lihat di sini ialah bukan sebenarnya kadang-kadang bukan kekurangan peralatan dalam bekerja ni kadang-kadang. Tapi sebenarnya kurang keinginan untuk sungguh-sungguh bekerja. Untuk membuat kerja itu dengan betul. Kita jawab aduan rakyat macam jawab teka silang kata. Lambat, berfikir panjang, tapi belum pasti. Tentu betul. Contoh lagi kalau skru longgar, ambillah skru kursi lah katakan, tunggu tendar. Alamat tu, kursi itu rubuh tu. Sebelum orangnya datang. Itu contoh kan. Kita ni fikir kerja-kerja ni samping logik, kita perlu juga mesti juga kreatif, mesti mau pandai berinovasi juga. Itu contohlah. Contoh-contoh yang boleh kita ni bawakan supaya kita ni faham perkhidmatan yang kena diberikan itu sebenarnya adalah untuk orang lain, bukan saja kita bahawa untuk dia dapat gaji.
Bayangkan kalau kita ni cuai, lalai atau sambil lewat dalam kerajaan. Siapa yang terkesan? Rakyat kan? Pelanggan terkesan kan? Perkhidmatan akan terganggu. Okay? Image negara akan tercalar. Maka sebab itu kita kena sentiasa ingat, kita bertugas bukan untuk bos semata-mata. Tapi untuk bangsa dan negara. Tugas kita bukan sekadar mengikut arahan, tetapi mencurahkan khidmat yang penuh, tanggungjawab dan keikhlasan. Inilah bukti kalau kita ni hayati betul-betul, ini adalah bukti cinta kita kepada tanah air. Bertugas demi bangsa dan negara. Namun Tuan, kadang-kadang motivasi dan kesungguhan kita ni dalam bekerja tu turun naik. Kadang-kadang mula-mula bekerja memang untuk bangsa dan negara tetapi setelah 10 tahun, 20 tahun, ada beberapa cabaran yang mungkin mengurangkan kesungguhan kita ni tu. Kadang-kadang pejabat awam ni mungkin merasa kurang dihargai atau mungkin ada yang indah pandai menghargai. Jadi apa nasihat untuk penjawat awam ini supaya kekal positif dan sedar akan nilai diri mereka tu? Ada yang bersikap sentiasa istiqamah, ada yang som-som kuku, awal semangat, di ujung kalau katakan macam umur, kalau usia-usia kan bersara tu mungkin dia ada ini pun dia boleh hilayan kan, hilayan persantren itu, sumbangannya itu akan kena bayar gaji sampai umur di hujung tu kan. Semangat itu mesti terus. Tapi walaupun apa judaya, kadang-kadang cabaran itu ada. Tapi yang tadi anggap itu sebagai faktor umur dia, faktor usia, faktor pengetahuan dia umpamanya, faktor pendidikan umpamanya. Itu boleh dijadikan satu alasan untuk kita melemahkan semangat kita ni ya. Kadang-kadang ada juga orang yang nak kena puji, ia down lah. Ia mengharapkan pujian, walaupun kadang-kadang dia ucap terima kasih, ia jadi down. Okay? Tapi kita harus ingat, pujian-pujian itu sampingan saja tu. Yang penting tadi berkhidmat itu untuk melancarkan urusan orang lah. Artinya ini perlu ada sokongan dan sokongan rakan sejawat dan budaya kerja positif sangat penting. Contoh sebagai contoh, seorang jururawat yang melayan pesakit dengan sabar, walaupun pesakit cerewet ataupun pelanggannya cerewet macam-macam, lambat juga bertibatnya. Ini contoh. Dia mungkin dia dapat kena puji lah pasal lambat kawan ini puji. Tapi dia tekun, masih lagi melayan dengan baik, dengan polite dan sebagainya, dia tetap sabar. Atau sebenarnya sudah perkhidmat yang kalau panggil bagi star, 5 star tu. Pasal apa? Dia sabar menanti itu pun sudah rawatan awal kepada pesakit tadi. Okay, walaupun dengan puji, malahan dikutuk, dikecam umpamanya, tapi dia tak sabar. Itu sudah satu, secara psikologi, dia telah memberi perkhidmatan terbaik tu. Okay. Dan seterusnya lagi, kalau kerja sebagai kata kita sebagai frontliner lah, jangan tunggu bos bagi penghargaan baru tahan senyum. Kita kerja bukan untuk bukan like dari bos, tapi untuk redha dari yang maha berkuasa. Tips ringkas untuk kita ni kekal positif dan sedar nilai diri. Ada 5 lah saya berikan tips untuk ringkas pejabat awam. Pertama, mulakan hari dengan niat yang betul. Bermonolog pada diri sendiri. Aku bekerja bukan sekadar cari gaji, tapi untuk memudahkan urusan orang lain. Okay? Niat yang betul boleh ubah tekanan jadi kepuasan. Okay? Jangan baru nampak fail atas meja, harus rasakan mohon cuti kecemasan. Itu contoh, jangan macam itu. Okay. Tips yang kedua pula, ingat, habis kita adalah wira tanpa jersey. Maksudnya sini lah, ini semua pekerja-pekerja ni jadi hero. Hero tu kadang-kadang hendaklah memakai jubah, pakai suatu alat yang mesti wow. Ini semestinya. Kadang-kadang kita ni yang sebab kekurangan kekurangan dari segi fasilitas dan sebagainya, kita masih boleh menyumbang dengan baik. Pakaian biasa pun masih boleh bekerja dengan baik. Duduk di tempat yang bukan comfortable pun masih boleh. Contoh di kaunter. Inilah sehebat orang bekerja dalam tempat-tempat yang lain, tapi ataupun masih boleh juga kita menyumbang dengan baik. Setiap petani, setiap tugas yang kita dibuat, WMS kecil pun menjawab panggilan telefon pun adalah servis kepada negara. Okey. Contoh, pegawai kaunter immigration yang mesra boleh ubah persepsi pelancong kepada tentang negara. Bagus Brunei Darussalam tuanya. Senyumnya sampai ke telinga melayan pelanggan. Contohlah atau contoh. Image negara terangkat. Kita ini mau kena kecam. Brunei itu contoh aja tak. Sebab kenapa? Pejabat awam yang culas bekerja. So-so saja memberi perkhidmatan. Okay. Tips yang ketiga pula, bina suasana kerja positif. Maksud di sini ialah positif itu kena berjangkit. Tapi malangnya kadang-kadang negative vibes pun sama juga pada berjangkit juga. Jadilah penyebar aura baik.
senyum, beri pujian, elak gosip. Kalau keyboard kita ni boleh caps lock emosi, pastikan kita boleh untuk type juga yang baik-baik dalam bekerja. Tips yang seterusnya yang keempat, ingat sumbangan habis kita tidak kecil. Kita ni semua tidak kecil lah. Apa jauh kami ini kerani. Tapi kalau kerani yang Indah membuat betul-betul dengan cepat data-data orang kan bayar gaji bulanan, terkesan kan tak? Terkesan, sangat. Itu penting juga walaupun gaji kudamian ni. Pembersih sendiri kalau Indah menyapu satu tempat tu. Bila ada pelanggan melihat, kotor je pejabat ABC ni. Seluruh imej negara rosakkan, seluruh jabatan rosakkan, atau walaupun kecil tetap ada nilainya. Dan yang terakhir tips satu untuk kita ni kekal positif dan sedar nilai diri kita ni ialah cari kekuatan dari dalam, bukan pengiktirafan luar semata-mata. Bukan semua kerja akan dapat ucapan terima kasih, tapi pahala tetap mengalir. Jadinya tanamkan motivasi dalaman, hikmat untuk rakyat, amal untuk akhirat. Okey, itu sebagai merespon soalan yang ketiga. Oh, betul, tepat sekali. Saya suka dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan sebentar tadi. Memang customer service itu sangat penting. Walaupun kita ni setiap orang punya masalah yang berbeza-beza, walaupun kita ni tengah bekerja tapi ditimpa juga masalah, tapi kita ni apabila kita ni sudah berada di tempat kerja kita ni mempunyai tanggungjawab kita ni sendiri, iaitu bagaimana kita ni ingin mengembirakan pelanggan kita ni. Kalau malas dia akan bercakap, senyum. Kalau malaskan senyum juga, at least menggunakanlah sign language, thumbs up kah, okey kah, walaupun Indah bercakap, nada rasa kamu bercakap tu. Jadi banyak saja cara-cara untuk kita ni membahagiakan customer kita ni, dengan senyum saja pun sudah cukup. Jadi mungkin dapat juga untuk soalan terakhir ni ingin saya tanyakan, sebagai rumusan dari apa satu perkara yang paling penting perlu diingatkan oleh setiap penjawat awam supaya mereka terus bersemangat bertugas demi bangsa dan juga negara. Okay. Baiklah. Kalau ada satu perkara yang perlu kita genggam erat, ingatlah bahawa kerja kita ini adalah ladang pahala dan warisan jasa. Walaupun bos tidak nampak, orang ramai mengucapkan terima kasih, tapi Allah kira semua. Kita mungkin rasa tugas kita kecil, tapi impaknya mungkin besar. Okey, yang masak nasi Indah nampak penting, betul? Betul. Okey, yang makan penting. Tapi bila ada nasi, apa akan jadi? Semua mula merungut. Okey, sama juga dengan tugas kita ni. Kadang-kadang kita ni ngalih, penat. Tapi jangan lupa, negara ini berdiri kerana penjawat awam yang tekun dan jujur, bukan yang hanya kerana pemimpin yang petah berbicara. Negara ini tidak hanya dibina dengan dasar-dasar besar, tapi juga dengan kerja-kerja kecil yang dibuat dengan penuh tanggungjawab. Niatkan kerja setiap hari sebagai ibadah, bukan semata-mata pekerjaan. Lihat tugas kecil kita sebagai sebahagian daripada mesin besar negara. Tanpa bis kita, sistem tergendala. Fikir kesan kerja bis kita kepada rakyat. Kalau kita lambat, mungkin ada orang yang menunggu ubat, bantuan atau surat penting. Ingat itu. Berbanggalah menjadi penjawat awam. Walaupun Indah famous, dia terkenal. Sebab yang ikhlas berbakti. Kadang-kadang yang ikhlas berbakti, dah ada orang tahu, tak apa-apa. Ada satu kata-kata, walaupun dah kena puji, tapi terus berbakti. Betul. Okay, itu maksudnya. Tapi kita tetap disanjung di dunia dan akhirat. Dan untuk akhirnya, satu perkara paling penting, sedar bahawa kerja kita adalah nilai abadi. Gaji habis dibelanja, tapi amal dan jasa akan kekal sebagai pahala dan inspirasi. Kalau kita anggap kerja ini sekadar rutin, kita cepat letih. Tapi kalau kita lihat sebagai amanah, kita akan rasa bermakna. Contoh, seorang pegawai yang setiap hari uruskan bantuan rakyat, katakanlah, rakyat susah dan sebagainya, dia mungkin tidak dikenali. Okay, yang belakang tabir kan, ada orang kenal kan. Cuma kita ni kan, orang tahu siapa technician dan sebagainya. Tahu kan? Okay. Tapi sumbangannya tetap ada. Tapi setiap bantuan yang sampai, contoh yang saya berikan tadi itu, setiap air mata akan dia mengalir, tak akan menghilang. Kenapa? Dia rasa hibahlah. Wah, Tuhan tolong kami macam tu. Ini semua adalah pahala yang mengalir. Jangan tunggu pencen baru kan rasa bangga dengan kerja. Setiap hari kita boleh bangga kalau kita tahu kita beri yang terbaik. Kalau kita selalu bangga jadi penjawat awam tetap atau berpencen dan sebaliknya. Tapi jangan sampai pencen semangat sebelum umur bersara. Okey. Jangan tunggu jadi wira yang keluar di dada akbar. Dalam media sosial. Jangan tunggu macam itu. Okey.
Jadi wira dulu di tempat kerja kita ni. Dengan jawatan kita ni. Datang tepat waktu. Jangan jaga amanah, bantu rakan sekerja dan layan pelanggan dengan hormat. Itu pun sudah cukup besar sumbangan kepada negara. Ya, pastinya menaikkan lagi semangat kita ni. Terima kasih Tuan atas perkongsian pada hari ini. Motivasi penjawat awam pastinya menaikkan lagi semangat penjawat awam yang menonton sampai pagi pada pagi ini. InsyaAllah kita ni akan bersua lagi. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Hari Raya kembali.